Kadang-kadang orang yang paling diam ialah orang yang paling banyak terluka. Aku selalu nampak kuat, tapi dalam diam aku sebenarnya penat. Penat pura-pura okey, penat tahan semua sorang-sorang. Setiap hari aku senyum, harap orang nampak aku bahagia. Tapi sebenarnya senyum tu cuma topeng. Kadang aku nak jerit, nak cerita semua, tapi suara tu macam tersekat kat dada. Aku takut kalau aku mula bersuara, orang akan anggap aku lemah. Jadi, aku terus diam, biar semua orang fikir aku kuat. Weh, mana Hana? Aku dah lama juga tak nampak dia. Kan? Kau rasa dia kat mana? Tak. Jomlah cari dia. Jomlah kita cari Ana. Jom. Sakit ke? Ha? Sakit ke? Kau, itulah kau. Siapa perempuan cacat pandai? Apa special dengan kau? Sampai mak aku nak banding-bandingkan aku dengan kau? Tak pandai. Kak. Kau tak mati tu. Pak tu. Kau nak pandai sangat kan? Kau cakap lah, kau nak pandai sangat kan? Makan je buku tu. Korang jangan sekali-sekali, jangan cuba-cuba nak bagi tahu cikgu.